Guru boleh bagi ilmu, tapi dia belum tentu dia boleh bagi kefahaman yang sepatutnya dipahami. Doktor boleh bagi ubat, tapi dia tak boleh bagi kesembuhan. Betul? Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku ni pemberi maklumat, tapi yang memberi kepahaman siapa? Allah yang mengurniakan ilmu pengetahuan. Satu kelas, mana hak guru-guru sini? Cikgu ni, ustaz, teacher. Berapa sekelas pelajar? 40 orang kan? Cikgu mengajar yang sama, betul tak? 1 jam kuliah. Tapi bila kita tanya pelajar, yang faham berapa orang? Mungkin separuh, mungkin tak sampai. Lepas tu Nabi kata, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku beri maklumat sama. Beratus sahabat depan Nabi yang salah dengar. Tetapi yang boleh menyampaikan, yang boleh menjadi kibarus sahabat, yang jadi ulama besar, kita, berapa orang yang kita disebut? Lepas tu dia kata, hadza min fuqaha'is sahabah. Ini orang faqih di kalangan sahabat. Dia sama. Kita sama juga. Kita belajar sama satu kelas, satu tuan guru, satu pondok, 20 tahun duduk pondok. Tapi ada orang yang Masya Allah alim, ada orang yang boleh belajar, ya, boleh ilmu belajar, boleh pahala mengaji. Jadi kita kena minta dengan Allah Azza wa Jalla ilmu yang berkat, ilmu yang bermanfaat. Sebab guru hanya boleh beri maklumat, tapi tak boleh beri kefahaman. Kita boleh beri maklumat pada orang, kita boleh beri maklumat pada orang, tapi yang memberi kefahaman, yang beri hidayah, taufik untuk menerima, siapa? Allah. Yang Nabi sebut. Berapa ramai orang yang meriwayatkan hadis, tapi orang lain lebih faham pada dia. Dia riwayat hadis, dia dengar daripada Nabi, tapi orang yang dengar tu lebih faham daripada dia. Itu dia kita kata kelebihan orang tu. Kita kena insaflah bahawa ada kalanya orang tak faham tu jangan menyalahkan orang tu saja. Ada kalanya penyampai pun masalah juga. Dia tak ajar dengan betul. Betul tak? Sebab tu anak perhati tengok pelajar-pelajar ni, kita bagi satu subjek pada guru ni. Bila dia ajar, down. Pelajar dia peratus kelulusan rendah. Subjek yang sama, kita kata bahasa Arab lah. Beri pada ustaz ni ngajar, budak boleh faham. Itu pun salah satu daripada kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Ada orang dia mengajar, dia semangat mengajar, tapi orang tak faham. Ada tak? Kita pergi kuliah dengar kan? Oh, ustaz ni semangat mengajar, tepuk meja dia, gom. Orang tidur semua selip mata belaka. Tapi habis kuliah tanya, ustaz kata apa tadi? Tak tahu, aku tahu dia tepuk meja tadi. Dia tak boleh nak menyampaikan maklumat. Ini orang duk kritik, dia kata ustaz sekarang ni tak proaktif lah, tak guna slide. Tak, bukan semua kena mengajar slide lah ke? Kalau benda nak mengajar benda-benda hak begini, kepahaman ni, nak slide upaya. Kita kena sedarlah bahawa guru boleh bagi ilmu, tapi dia belum tentu dia boleh bagi kefahaman yang sepatutnya dipahami. Doktor boleh bagi ubat, tapi dia tak boleh bagi kesembuhan. Betul tak?